Berarti tinggal racun dulu. Dah, kemau dah. Dari rumah, pai ka kadai entah. Le ado di rumah udah racun manci. Lain. Di mau udah latan. Di apa? Di sebelah rumah. Aduh, yang udah tangkok tang. Minta steak ya dah. Suka sih roti pak. Jadi, ambil. Di mana letak ya? Nah, kunyah suka sih le. Nah, kunyah. Enggak pasang le. Sunyi malam baru tahu roti. Elok gua. Berhasil rumah. Wah, hitam-hitam lihat cik kucing. Harum baru. Amal. Gratis. Wih, roti bang. Di mana pek tuh? Yo. Gratis. Lemak mah. Iyo. Lama lah. Minta bang. Sado. Ih, iya banget. Nih, makan roti. Mah, roti tuh. Lama nanti dah. Yo, lama mana? Di mana pek dia tadi? Di itu ah. Gratis dah. Ya di samping rumah tuh. Awas dah. Enggak. Di Saro. Sulit enggak setnya. Saro. Iko putih-putih bentuk pergi racun bang roti ku ha. Lihat di samping rumah awak dah ambil tadi tu. Nah yo. Astagfirullah. Luan lah lihat tak? Beracun tu. Luan. Astagfirullah. Mati nak orang rumah. Woi itu beracun roti tu roti awak tu mah. Tidak ngek barek lah. Iyo. Boleh tu. Astagfirullah. Boleh nak orang kau lega. Mas siapa tadi? Kok jangan. Woi. Kini mah. Andang menjelang mati lah. Enggak. Siap kalau nampak roti, ya semua langsung. Gede. Tak orang lagi racun mancik. Iyo. Orang nggak jadi mancik. Kini dah pasal singkit sekarang jam Ah. banyak jam ngecek kedai. Ambayan utangnya di kedai bawah tua. Siapa? Nyu pokoknya ada anak yang cak tu jago lo langsung anak itu besok mah. Itu anak itu apa dia nak? Apa lah? Ilahnya ada hubungan spesial dia. Amba. Ayo nak buta aku. Wah anda buta mati terkenal. Dah cek kawanku. Cahaya kematianku sedang dekat. Janganlah begitu dah. Lepaslah ke rumah sakit walai. Astagfirullah. Tu Dila. La, mari lu. Deh, Boleh bisa dibawa ke rumah sakit lega sini ya. roti mah. Roti nan di Sambala rumah udah. Ada yang nan udah kecil tadi siang tuh. Itu ala ganti mah. Dah. Itu kok kejang-kejang, kok matinya? Padahal halo nyetinya. Hah? Hoi. Halo.